Aku tak cari yang kat tangan ni kami aku korang. Apa kita? Aku baru turun. Tuang kacang. Kacang. Ikat t-shirt ya. Irene Cara. Bismillah. Hangatnya baik buat tu. Jalan tu ini punya meleleh lah. Dia tukar masak kena rasa. Tapi nak rasa sikit-sikit je. Segan. So jujur lidah. Rasalah sama hari. Han tak apa. Han pun tolong tukang kacau boleh rasa. Tak, tidak berdosa. Tapi Han tak belanja ke? Hantaran? Hantaran. Jahanam bagi aku. Ni nampak kan macam nak hujan. Macam nak hujan. Tapi tak tahu lah nak hujan ke tak. Tapi apa main awal duduk dia mau bumbung ni. Kami dah ready dah. Hari ni kami pro sikit. Semalam punya lah cepera. Kan dengan nervous lah apa lagi. Sheila sampai junjung lah mi atas kepala. Buat kacang nasi. Roti pak sari kami nasi. Macam ni je ke? Ha? Ada sikit. Frozen? Frozen nanti dulu. Lagi berkelak kan? Atau kita macam semalam juga. Aku malah tak pakai kasut. Kita teropong je. Ada apa? Apa tak nampak lah. Oh, popiah daripada Tisha. Ada. Patut apa balik. Apalah gerbang-gerbang waktu dia nak hujan. Nantilah sekali dia penuh aku tunjuk dia sekali. Tapi at least sejuk lah juga hari ni.
Kopi apa pun ada. Buku ya. This one dah siap packing. Macam ni apa balik garing. So ni yang kita akan bagi untuk nasi putih. Kita ada kurma. Ikan masak apa ni? Sambal balado. Ikan balado. Next kita ada kari ayam. Sayur campur. And then kuih muih. Buah-buahan. Air. Dan sekali kita ada tahu kupa. Okey, ini luar daripada kita orang punya menu. Ini adalah sumbangan daripada orang-orang ramai. Ni baru kita dapat. Katanya karipap IKEA. Ni tambahan daripada menu orang luar bagi. Okey, special menu daripada Tori. Kita ada bihun sup utara. Bihun sup utara. Kita ada asli cup juga. Ini pula adalah bubur kacang hijau. Tok dia bagi juga biskut kering ni. Tok dia punya tambah air hangat siang lah. Tok pesan kalau dah terlalu pekat ke apa ni, Tok pesan tambah air panas. Tak terlalu pekat. Okey, aku nak try ni. Ni packaging je katanya kalau. Lepas tu bubur dalam ke macam mana? Sekejap. Bubur jalan ni. Tisha ni sponsor kan? Tisha sponsor tau. Kak Tika dengan abang tu sponsor. Tak pernah. Tak pernah tak sponsor lah. Han jangan ambil dekat dengan muka aku. Marah ke staff Tisha tu. Depa sedekah ni Tisha ni. Macam ni macam ni cara buat tu. Macam comelnya. Kami seronok lepas tu. Bukan kata Tisha ni jadi sponsor. Banyak orang duk sponsor tau. Segala macam dekat market Keramat tu, segala tulang-tulang, daging-daging yang beli tu kadang-kadang dia petuk masuk dekat 5 kilo kat kami free tau. Dia kata tak charge. Timbang-timbang awak lebih bagi free 5 kilo. Macam caterer-caterer ni pun dia pun sponsor tau. Bukanlah sponsor full, tapi sponsor. Dia bagi harga yang sangat murah untuk kami. Dua-dua jenis caterer ni, macam Apung Balik ni pun bagi harga murah kan. Bagi harga murah je Apung Balik ni. Harganya RM1.20 tapi bagi RM10 ni lah kakak kakak yang beli apa nama set akhir ni naik motor. Ya. Orang jual kuih Apung Balik pun boleh beli set akhir ni tau. Malu kat ampau jawatan besar T20 tak beli. Kan kak kan? Alhamdulillah ya. Teringin ni macam mana ni? Ni pun Tisha kan Popiah? Carbonara? Okey. Ni kami ada krepek. Lepas tu kami ni tapi minta maaf lah kawan-kawan aku yang baik-baik ni, depa tapi sikit tungkuk hang. Tengok tu dah beli siap-siap bayar. Yelah dating-dating Puan Puan Sri kan takkanlah main beratok. Depa telefon je. Bubur kacang dengan roti pak sagi hapsing. Tapi Acam minta maaf dah tinggal minit ni je. Esok kami buat lain insya-Allah. Habislah kata. Buat lain pun dah habis kan? Lepas tu buat tambah lagi. Oh buat lain tu dah habis. Oh sorry. Yang kami nak buat lain tu pun orang dah pre-book dah habis dah. We close already. Close alone. For Lopez. Yes. Kami nak apa nama? Nak concentrate Lopez. Ada sikit lagi. Aznora. Tak situ Aznora ya? Aznora ni tudung basah je sebab asyik keluar je. keluar masuk. Tudung tak ada kering basah pula. Dia mempelesitkan diri di bulan puasa ini ya. Aduh. Esok kita kena sambung buat Lopez. Tapi bukan nak kata lah akulah rasa. Sebab aku rasa tadi bihun sup ni sebanyak banyak aku buat berniaga, aku rasa hari ni paling sedap. Aku rasa lah. Kan? Hang rasa macam mana Oya? Kita ada dah ni mana? Kosong. Tak nak. Mau beli.
Kawan kah apakah beli? Beli juga, okey beli. Jangan harap belah kasihan ha? Apa ingat aku tak penat kah? Lepas tu kami pun Akodien ni pun dah tinggal sikit. So satu hari kami akan buat sebalang je. Kalau hampa tak dan, hampa mai ambil lah ayak apa yang caterer tu ni. Aku tak mau buat dah. Tak larat. Ya, kenapa? Project manager? Dapat suku dah ni. Habis tu tadi aku cakap apa? Ha? Selalu salah buat podcast macam ni kan. Aku baru cakap Pak Suku, dia boleh datang tanya aku, dah pergi.